Salam sejahtera. Okey, ini review untuk setup kedai runcit Ultimate Pack C. Okey, touchscreen, touchable mana setiap item tuan-tuan boleh terus letak gambar macam ni. Contohnya beras. So nak key in ke tepi, just tekan-tekan saja. Macam tu. Okey. So yang color-color ni dia punya folder. Dalam folder ada isi dia. Okey. Ataupun kalau barang tu ada barcode, boleh guna barcode scanner ni. Okey. Scan je. Okay. Okey. Ini skrin depan. Kalau tengok sebelah untuk customer side, dia macam ni. Boleh letak slideshow. Kemudian dia ada item list dengan harga ni. Kemudian kita try buat sale Okey, untuk proceed pembayaran untuk item-item ini, tekan saja cas. Okey, so kalau dialog ini keluar, bermaksud dia detect ada item yang tengah low stock ataupun tengah tak ada. So kalau proceed juga, nanti stok tu akan jadi negatif lah. Alright. So ini adalah payment page. Kat sini boleh pilih jenis pembayaran. Okey, support untuk MySara juga. Okey, so untuk ni kita buat contoh untuk cash. Contoh total 2378%. Customer bayar pakai tunai, dia bagi 3 keping 100. So tekan kat sini 1, 2, 3. Okey, kemudian tekan cas. So balance cash drawer akan auto tendang sebab dia melibatkan tunai. So ini adalah receipt payment dia. Okey. So ini setup kedai runcit. Kalau ada kata nak add on barcode printer pun ada. Ini barcode printer untuk generate barcode baru. Dan nak tambah timbang pun boleh. Ini timbang digital biasa. Dan ada juga timbang macam pasar raya tu, yang keluarkan barcode. Okay. So berminat boleh DM kita lah. Alright. Thank you. Untuk sistem kita ni, dia ada cloud. Semua data jualan, data item dia akan simpan dalam server. So cloud kita ni tanpa had, boleh muat beribu-ribu item, tak ada masalah. 3,000 item, 5,000 item boleh masuk, tak ada masalah. Okay. So ini setup cantik. Alright. Kemudian ada satu lagi, boleh show QR. Boleh show QR juga dekat depan untuk customer bayar pakai QR code lah, QR Pay. Alright. Dan sistem ini juga akan sediakan untuk anda satu platform dalam bentuk website untuk pemantauan ataupun pengurusan bisnes anda. Okey, dekat website ini anda boleh pantau sales summary, anda boleh track sales harian, sales bulanan, sales tahunan secara real time dekat sini. Okay, secara real time maknanya apa-apa jualan yang berlaku di kedai akan automatik masuk dekat website ini. Even kalau nak tengok jenis report yang lain seperti jualan by jenis transaksi, jualan by tax, jualan by kategori, jualan by item, anda boleh tengok item apa yang terjual di kedai anda. Okay, boleh tengok balik resip secara digital kat sini. Okay, dan uruskan item di sini saja. Apa yang anda buat dekat sini automatik akan pergi dekat post. Kemudian anda boleh manage stock lagi kat sini. Anda boleh tengok stock balance. Anda boleh manage staff daripada sini. Boleh tengok attendance staff. Okay. Contohnya Mariam clock in pukul berapa, dia clock out pukul berapa, dan dia bekerja selama berapa lama. Okay, boleh tengok. Boleh linkkan semua outlet dalam satu sistem. Dan ada macam-macam lagi. Even anda nak pantau semua aktiviti cash drawer terbuka pun, anda boleh pantau daripada handphone anda sahaja. Contoh ni pada tarikh 1/6 pada pukul 2.16 petang, dibuka oleh kru cafe untuk tujuan close shift. Bila closing kan cash drawer tendang. So itu pun dia record juga. Okay, so ini kelebihan MyStackPost yang ada cloud smart post system. Working hard with full dedication.